Alhamdulillah, kami ni apa yang kami dapat, peluang, opportunity ni merupakan rezeki lah, ataupun Allah memanggil kami untuk terlibat kan. Jadi kebanyakan projek ni pihak di contoh di New Zealand, Taupo kan, pihak di sana yang hubungi kami kan. Jadi kalau kita tengok di dalam video yang sedang disiarkan, kalau tengok Facebook kan, Facebook, jadi kalau macam New Zealand tu, sebab kawasan tu orang Islam minoriti, dan kebetulan tempat yang di-offer untuk dibangunkan semula tu, sekarang ni masjid dia menggunakan sebuah rumah banglo sementara kan. Tapi tempat tu memang popular, tempat kawasan pelancongan, dan ada tasik yang besar di situ. Jadi banyak orang Malaysia kalau pergi antara Auckland nak pergi ke Wellington, dia akan singgah di Taupo untuk mendirikan solat. Jadi kita rasa, dan Alhamdulillah bila kita berjumpa, inilah kata barakah kita bila nak buat kerja untuk bangunkan rumah Allah kan. Bila kita berjumpa dengan orang bukan Islam, pengurus, maksud dia pihak autoriti di sana kan, bila kita cerita tentang kenapa dia kena bantu kita kan buat masjid ni, dan kita beritahu ini untuk behavekan, untuk untuk educate orang Islam supaya kan dapat menunjukkan budaya kehidupan yang bagus apa semua kan, dan kita beritahu dengan naiknya masjid ni akan ramai orang datang ke tempat dia dan akan menaikkan ekonomi dia. Selepas 1 jam saya keluar daripada pejabat tu kan, dia hantar email kat saya, dia kata kalau ada masalah dengan bangunan ni kontak dia. Jadi maknanya kita punya dakwah tu sampai kan, kita bercakap dengan orang Kesan, asalnya nak bina masjid, tapi terdapatnya situ peluang-peluang untuk kita berinteraksi dengan orang yang bukan Islam, dan juga orang yang kita tak baru kenal kata. Itu contoh di New Zealand, termasuk di macam di Comoros kan. Di Comoros kami pun dipanggil, maknanya kawan kepada Ustaz Razdi kan, Syekh Ibrahim, dan memang saya tak ada hubungan dengan dia pun, tapi sebab dikenalkan oleh sahabat Ustaz juga, Ustaz Razli kan, kenalkan pada kami, dan dia minta sebab dia tengok kami boleh buat masjid dan tolong kempenkan kan, mencari dana kan, jadi dia minta kami untuk bantu dia designkan masjid tu. Jadi kat situ memang kawasan yang seperti saya pernah terangkan sebelum ni, dia merupakan kawasan yang agak daif lah kan, masyarakat sana, dan kita yang datang ni dirai makan macam-macam kan, tapi dia sendiri pun makan tak tentu. Jadi tapi dengan adanya pembangunan ni, kita memandang jauh ke depan, dia akan membuka peluang kan, peluang berbagai aspek, terutama di segi peluang pekerjaan kan, untuk membangunkan ekonomi, dan apabila dah siap nanti, dia akan menaikkan lagi image pada tempat tu, dan secara tak langsung masyarakat kat situ pun akan semangat dia orang akan naik kan, untuk berusaha. Itu contoh itu kan. Dan kami macam di Mindanao contoh, kami tuan punya tanah, wakafkan tanah tu atas nama MCG kan, jangan minta untuk kami bagi tanah lagi untuk buat tahfiz. Tapi nanti kata nanti satu dia kata kan, kita nak buat masjid kita buat masjid dulu. Jadi masjid, dan untuk dan satu lagi di Phnom Penh macam tu juga, di tengah bandar Phnom Penh masjid lama dia nak bangunkan, nak buat extension. Dia kata daripada buat extensionnya, baik kita buat plan untuk 30-50 tahun akan datang. Jadi kita buat sebab dia tengah bandar kan. Jadi Alhamdulillah, dalam kita dah keluarkan dana di sumbangan orang ramai untuk buat dia punya foundation apa semua, tiba-tiba kerajaan di sana berminat untuk ambil alih kan, untuk membina. Jadi itu sebab kami kempen untuk kemudian ni kita stop kan. Tapi Alhamdulillah, orang yang menyumbang untuk peringkat awal tu, foundation tu ada di situ, dan insyaAllah bila masjid ni berjalan, pahalanya akan mengalir kan untuk apa ni. Jadi nak beritahu kat situ semua ada dia punya cerita yang tersendiri. Dan yang paling menarik sekali, kami ditawarkan oleh rakan NGO kami untuk terlibat untuk membangunkan bandar kediaman hijau di Gaza. Di situ pun ada masjid. Cuma design dia simple je lah. Kita gunakan konsep menggunakan exhibition punya tent tu kan, boleh muat yang ramai satu, dan bandar tu boleh semayang di situ. Jadi secara tak langsung kita buka ruang untuk dia bangunkan balik masyarakat di sana melalui masjid tu. Jadi yang menariknya Syafiq kan, dekat sana pendengar semua, image pada masjid-masjid yang kami bangunkan ni, kami reflectkan image Dome of Rock di Baitul Maqdis kan. Itu salah satu pendekatan MCG dalam memperjuangkan isu-isu Palestin di peringkat global. Jadi ini satu kata, bukan nak masuk bakul langkah sendiri, tapi saya rasa itu satu benda, idea yang menarik kan. Jadi sebab kita mengambil pendekatan menggunakan masjid tu sebagai satu kata platform untuk kita kembangkan atau sebarkan isu Palestin kan, di konteks, dalam konteks masyarakat global. Setakat itu ya.